merupakan satu isu serius yang memberi kesan kepada pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat. Rasuah bukan sahaja melibatkan kerugian keuangan negara, namun turut meruntuhkan nilai moral dan integriti dalam masyarakat. Oleh itu, satu kajian melalui temu bual ini dijalankan untuk mengukur tahap kesedaran mereka terhadap bahayanya rasuah serta pandangan mereka untuk membanteras jenayah ini. Sekarang saya bersama dengan Puan Julia, iaitu merupakan seorang peniaga kecil. Puan Julia, boleh saya tanya beberapa soalan tentang jenayah rasuah dalam kalangan pelajar di universiti? Ya, boleh. Pada pendapat Puan, apakah peranan ibu bapa untuk mendidik anak supaya tidak terlibat dengan rasuah? Bagi saya, peranan ibu bapa tu memang sangat penting lah dalam didik anak-anak tentang rasuah. Didikan tu kena mula dari rumah lagi. Ajar anak beza antara yang halal dengan yang haram, yang betul dengan yang salah. Kalau dari kecil kita tunjuk contoh yang baik, anak pun akan terbiasa lah jujur dan amanah. Ibu bapa juga kena jadi teladan lah dengan anak. Jangan bagi contoh yang salah, macam guna jalan pintas atau minta layanan istimewa. Anak-anak ni memang belajarlah dari apa yang dia nampak lah daripada mak bapak. Soalan kedua, pada pendapat Puan, adakah media sosial mampu mempengaruhi pelajar universiti untuk mengambil rasuah? Ya, media sosial ni memang banyak mempengaruhi pelajar universiti. Kadang-kadang pelajar ni tengok orang tu cepat berjaya dengan cara mudah, jadi mereka rasa benda tu macam biasalah. Sebab tu pentinglah ada didikan dan kesedaran supaya tak mudah terikut dengan budaya rasuah lah. Okey, terima kasih Puan. Terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Rahim Tadi. Saya pelajar tahun 1 di Universiti Sains Islam Malaysia. Hari ini saya nak buat kajian lapangan untuk anti rasuah dan saya akan tanya soalan-soalan kepada orang awam di sini berkenaan rasuah lah. Soalan yang pertama saya tanya pada saudara Iqbal lah. Okay. Soalan pertama saya tanya, apa yang abang faham tentang rasuah? Okey. Rasuah ni apa yang saya faham, kita bagi hadiah lah. Hadiah untuk seseorang tu supaya orang tu buat benda tu atau tak buat benda tu. Contoh kalau kita buat polis supaya tak sampai kita macam tu lah. Okay. Soalan kedua saya nak tanya pada saudara Iqbal. Bagaimanakah sikap tidak jujur boleh dianggap sebagai permulaan kepada gejala rasuah? Bila kita tak jujur ni, just tak jujur, kita macam menipu lah kan. Iyalah, betul lah. Kecil lah. Sifat tak jujur ni, dia bila menipu banyak-banyak kali, dia buka ruang untuk kita buat kerja-kerja orang. Jadi dah rasuah lah. Kejujuran tu tak ada. Dia tak ada jujur, mulalah. Kalau orang bayar buatkan. Boleh lah, kira situ boleh start lah tu. Okey, seterusnya soalan yang saya nak tanya, apakah tindakan dan tanggungjawab pelajar apabila berdepan dengan situasi yang melibatkan rasuah? Contohnya lah, kalau kawan rasuah nak bantu dalam assignment ke, kira dia tak buat assignment lah, dia rasuah, dia bayar. Macam mana? First sekali, tolak lah. Jangan terima, jangan bayar. Dua-dua salah. Lepas tu kita tolak dulu. Lepas kita tolak, nasihat aja. Buat tak boleh benda ni salah, berdosa. Okay. Kalau dia tak dengar? Tak dengar, bila tak dengar, bila jumpa ulang-ulang juga, laporlah kepada pihak yang Berhak yang berkuasa lah. Kesian kita kalau sekolah, cikgu. Okey. Untuk soalan lah saya nak tanya saudara Ikhwan kan. Apakah peranan guru-guru dalam mengurangkan kes rasuah berlaku di antara kalangan para pelajar lah kat sekolah kan? Macam mana? First sekali, tugas guru ni mendidik lah. Mendidik rekod supaya jauhi rasuah. Bagi tahu apa kesan. Okey lah. Kalau bahasa Inggerisnya tak payah bahasa Inggeris saja kan. Dia masukkan sekalian. Lepas tu? Apa akibat rasuah yang terjadi dekat masyarakat dan kita sendiri. Guru juga kena ambil tahu lah apa jadi kat murid-murid apa. Kat sedaran lah. Kena tahu. Kok ada gejala rasuah
Terima kasih abang kerana sudilah untuk luangkan masa bersama kami. Hello awak. Hello. Boleh tak saya pinjam masa awak sedikit untuk sesi temu ramah? Saya Iza. Saya nak temu ramah awak tentang integriti dan anti rasuah. Boleh? Okey, baik. Soalan saya yang pertama, pernah tak awak dengar ataupun melihat kes melibatkan rasuah dalam kalangan pelajar ataupun institusi pengajian tinggi itu sendiri? Pernah. Contohnya macam seorang pelajar, dia bagi rasuah kepada seorang guru tu untuk naikkan markah peperiksaan dia. Jadi dia mengingatkan saya bahawa walaupun dekat tempat-tempat yang amanah ataupun yang berintegriti, tak semestinya tak berlaku rasuah. Betul, saya setuju. Okey, soalan saya yang kedua, apa peranan institusi pengajian tinggi dalam mencegah budaya rasuah serta memupuk integriti? Institusi pengajian tinggi itu sendiri perlu menunjukkan nilai integriti kepada pelajar dan menganjurkan kempen seperti kempen anti rasuah dan sebagainya lah. Okey, baik. Soalan saya yang terakhir, apa mesej ataupun nasihat awak kepada rakan-rakan pelajar kita ni tentang pentingnya menolak rasuah dan mengamalkan integriti dalam kehidupan seharian kita? Nasihat saya supaya jangan terlibat dalam rasuah dan pegang kepada prinsip amanah dan jujur sebab ia merupakan asas kejayaan kepada kita pada masa hadapan. Okey, baik. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Saya Nurfatin Solehah binti Rosidin, nombor matrik 1252068. Saya akan menemu bual Cik Khairunisa untuk subjek anti rasuah. Okey, boleh Cik terangkan sedikit latar belakang? Nama saya Nur Khairunisa binti Ruslan, nombor matrik 1252181. Saya daripada Fakulti FPBU, akan ditemu bual oleh kawan saya. Okey, baiklah. Soalan pertama, saya nak tanya berdasarkan pemahaman anda, apa itu rasuah? Rasuah ni bila seseorang tu dia gunakan pangkat ataupun kedudukan untuk dapatkan keuntungan. Contoh macam orang awam ni, dia kena saman dengan polis tapi dia bagi duit. Jadi polis tu pun ambil. Tu kira rasuah lah tu, sebab nak dapat keuntungan. Okey, baik. Soalan yang kedua, pada pendapat anda, kenapa masih ada orang yang nak buat rasuah tu sedangkan dia tahu dah dan kita pun tahu yang impak kalau kita melakukan perbuatan rasuah tu sangat besar? Sebenarnya ada orang dia masih mengamalkan rasuah ni sebab dia orang nak keuntungan ataupun terdesak sebab nak guna duit. Lepas tu dia orang fikir macam takkan kantoi. So dia orang macam ada rasa tak takut lah, padahal rasuah ni dia memberi impak yang besar. Okey, kita beralih kepada soalan yang terakhir. Bagaimanakah menurut anda rasuah itu boleh menjejaskan seorang pelajar universiti jika dia mula biasa melakukan perbuatan rasuah itu semenjak dia dari zaman belajar lagi? Apa akan jadi dekat masa depan terhadap ini? Seorang student universiti ataupun pelajar kalau dia dah biasakan rasuah ni masa zaman belajar, nanti masa dia dah kerja ataupun dekat alam luar, dia akan bawa lah sifat rasuah tu dan dia tak integriti dalam membuat sesuatu kerja. Bila dia tak ada integriti dalam buat kerja tu, orang akan hilang kepercayaan dekat dia sebab tak ada kualiti kerja. So benda ni pun akan merugikan diri sendiri. So buat apa nak rasuah? Okay. Ada sedikit harapan atau nasihat? Harapan saya harap semua orang elakkanlah rasuah sebab rasuah ni boleh kena tangkap, lepas tu kena bayar kan, kena denda, lepas tu penjara. Tak ada apa-apa faedah pun. Kalau boleh kita buatlah sesuatu kerja tu dengan jujur, integriti, amanah. Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Muhammad bin Rais, nombor matrik 1252004. Dan sekarang saya bersama dengan Encik Adam, orang yang berlalu lalang di kawasan Apartmen Ingrid Court. Apa khabar Encik Adam? Baik, Alhamdulillah. Baiklah Encik Adam, saya ada beberapa soalan yang ingin ditanyakan kepada Encik Adam. Sebelum tu, saya nak tanya, apa pendapat Encik Adam tentang rasuah ni? Pada pendapat saya, rasuah ni sangat membahayakan kehidupan seseorang itu dan boleh menjejaskan sesebuah integriti dan sebuah masyarakat. Jawapan yang menarik. Baiklah, kita ke soalan yang pertama. Pada pendapat Encik Adam, mengapa pendidikan tentang bahaya rasuah ini perlu diterapkan dalam kalangan belia?
Okey, pada pendapat saya, subjek ni perlu diterapkan kepada golongan belia untuk memberikan pendedahan awal kepada mereka dalam memberitahu bahawa bahayanya pengambilan rasuah yang mana dapat menjejaskan kehidupan mereka. Jawapan yang agak menarik dan unik. Okey, kita ke soalan yang berikutnya, soalan yang kedua. Pada pendapat Encik Adam ni, apakah faktor yang mendorong seorang pelajar itu terlibat dengan kegiatan rasuah? Okey, faktor-faktor yang menyebabkan ramai golongan muda mengambil rasuah ni pada pendapat saya daripada segi tekanan hidup dan kekangan wang, yang mana mereka perlukan wang saku untuk pembayaran yuran dan pembelian buku serta kehidupan harian mereka. Menarik juga jawapan yang diberikan oleh Encik Adam. Okey, kita ke soalan yang ketiga, merangkumi soalan yang terakhir. Saya ingin meminta nasihat lah daripada Encik Adam selaku orang awam sekitar sini. Apakah nasihat yang boleh diberikan kepada beliau supaya dijauhkan daripada kejadian rasuah? Nasihat saya kepada orang awam supaya lebih taknalah untuk tidak mengambil rasuah dan lebih melihat kesan-kesan kepada negatif kepada mereka yang telah mengambil rasuah dan jadikan ia satu pengajaran dalam kehidupan mereka. Okay, baik. Terima kasih Encik Adam atas jawapan yang menarik sebagai orang awam di sekitar sini. Baik, sama-sama. Baiklah. Terima kasih. Saya Nur Muhammad bin Rais. Kita berjumpa insya-Allah ke hadapan. Assalamualaikum.